Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak paku rawan tumis belacan. Sebelum ni saya tak pernah cuba makan paku rawan ni. So kali ni saya nak masak tumis belacan sebab orang kat pasar tu cakap tumis belacan lagi sedap. Paku rawan ni bolehlah dipotong, ambil bahagian yang lembut saja, dicuci. Untuk menumis ada bawang putih, bawang merah, cili padi dan cili merah besar dan juga belacan dikisar. Seterusnya bolehlah masukkan dalam kuali, tumis sehingga naik bau dan sedikit garing. Tambahkan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya, teruskan kacau. Masukkan juga sedikit sos tiram, masukkan bawang holeng. Teruskan kacau sehingga betul-betul masak. Akhir sekali barulah masukkan paku rawan. Teruskan kacau sehingga layu dan masak. Rasa paku rawan ni lebih kurang macam kita goreng kangkung belacan je bagi saya lah. Tapi di bahagian kepala paku rawan tu dia ada satu biji, so bila kita termakan biji tu, tergigit, dia akan rasa pahit. Selain daripada tumis belacan, kalau nak buat ulam pun boleh, tapi dia kena celur dulu sehingga lembut. Barulah boleh dimakan bersama dengan nasi, cicah dengan budu. Okeylah korang, nampaknya paku rawan tumis belacan dah siap. Bolehlah dihidang, makan pula dengan nasi putih yang panas-panas, memang sedap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.